Bila kita turun, kita lihat ciri-ciri. Ya. Sebab dalam PAS ni nak calon bukan mudah, tuan-tuan. Kena luluh oleh Majlis Syura Ulama. Negeri boleh cadang, kawasan boleh cadang, naik ke PAS pusat, pusat akad ke syura. Syura tak tengok siapa yang menang kalah. Syura tengok dari segi hukum syaratnya layak tak dia jadi calon. Ya. Kita nak offer pada pengundi, kita cek dulu dia ni layak ke tak layak dari syarat. Ya. Kalau dia seorang fasik, tak layak jadi calon. Menjawab kenyataan daripada Tuan Ibrahim Tuaman. Oh, calon PRKI kuning daripada Perikatan Nasional ini ditapis, diteliti, dipastikan calon itu tidak fasik. Tuan Ibrahim Tuaman ni tahu ataupun tidak? Maksud fasik itu apa? Maksud fasik itu seringkali melakukan kesalahan. Takkanlah Dewan Ulama PAS tidak melihat bahawasanya kefasikan calon PRKI kuning ini kerana telah menipu untuk mendapatkan sijil tauliah mengajar agama di surau ataupun masjid. Jadi itu pun dalam kelompok fasik. Nah, fasik juga adalah orang-orang yang menggunakan gambar tanpa kebenaran, yang menyebarkan fitnah, mengadu domba, yang menyebabkan perpecahan. Ini juga golongan-golongan yang fasik dan munafik. Jadi benda ini ada di dalam kepimpinan Perikatan Nasional. Tuan Ibrahim Tuaman sendiri pun fasik. Sebab menipu. Menipu mana? Kita PAS menghapuskan PTPTN. Itu daripada PAS. Tapi tak buat pun. Kita nak hapuskan. Kita nak bentangkan RU355. Itu pun fasik, menipu. Jadi Tuan Ibrahim Tuaman kena cermin diri sendiri. Jangan melihat orang lain. Sedangkan kita juga berada dalam kumpulan ataupun kelompok fasik.